beza dia dekat tinggi tu lah. Yang lain tu sama je. Okey, titik tengah, cari titik tengah PR dulu atau membahagi dua garisan PR. Sama je. Okey. Okey, kita dah bahagi dua PR. Kemudian nilai sudut puncak dia 45 darjah. Jadi kalau ikut dia 90 untuk 45. Okey. Untuk segitiga ni sudut puncak dia 45 kan. 45 dekat atas tu. Okay, jadi tinggi kali ni dia lain lah. Tadi panjang sisi ni tinggi dia. Tinggi tu dari tapak sampai puncak. Tinggi ya. Tinggi dia 70. Yang soalan tadi adalah panjang sisi. Kali ni tinggi. Itulah beza dia. Cuma yang ni dia kata sudut puncak 45, 90 tolak 45. 45 juga. Jadi kita buatlah sudut 45 tu dekat mana. Kalau nak buat sebelah kiri boleh buat lagi sebelah kiri. Jadi nak buat sudut 45 kena 90 bahagi 2 kan. Jadi buat sudut 90 bahagi 2. Okey, panjangkanlah garisan tu. Atas. Ke atas. Kemudian ada sini satu. Ada sini satu. Okey, dapatkan sudut 45. Okey. Garisan sudut 45 bersilang dengan garisan pembahagi 2 PR ataupun garisan titik tengah PR dekat sini, yang itu akan jadi pusat bulatan PR. Di sini lah garisan persilangan sudut 45 dengan garisan pembahagi PR. Silang dekat situ. Jadi ini adalah titik tengah bulatan P. Okeylah, P sampai R. Okey. Kali ini syarat yang kedua dia adalah tinggi. Selalunya dia bagi dua syarat je. Sudut puncak dengan tinggi atau panjang sisi. Dia bagi tinggi. Tinggi dia 70 mm. Jadi tinggi kita ukur dekat tengah lah. Tinggi kita pindah dekat tengah. Okey, jadi tinggi pindah dekat tengah. Kemudian bolehlah pindahkan sebelah kiri atau kanan. Kiri atau kanan lah. Okey, dah tanda tinggi 70 dekat tengah. Kemudian kita lah, kita sebab dia tak bagi gambar dia nak buat berat sebelah kiri atau kanan. Contohlah kalau kita buat sebelah kanan. Tinggi 70, pindah sebelah kanan.